Hai semua. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan data tentang perbadanan. Mari kita lihat setiap parameter dengan lebih terperinci sedikit lagi. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Kami mencadangkan untuk mengkaji semua penunjuk organisasi dengan lebih teliti. Sekarang kita akan membandingkan penunjuk utama syarikat Meta Platforms Inc., ticker META. Semakan telah dibuat menggunakan data semasa setakat 24 Mac 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, perbadanan Meta Platforms Inc. tergolong dalam subkategori. Di internet, 56 organisasi mengambil bahagian dalam perbandingan yang sangat mewakili. Kita akan melihat penyelesaian akhir pada penghujung video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat berkenaan adalah seperti berikut, 4 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 4.1 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran kami secara umum, anda boleh melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding penarafan 4 mata syarikat Meta Platforms Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Meta Platforms Inc. dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat Meta Platforms Inc. menunjukkan dinamik 20.1%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori 19.8%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi fakta ini perlu diingat. Permodalan pasaran syarikat Meta Platforms Inc. bernilai $1,510.59 bilion. Permodalan pasaran subkategori ialah $3,933 bilion. Meta Platforms Inc. menyumbang bahagian sebanyak 38.404% dan merupakan salah satu peneraju dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah $157.67 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori $379 bilion. Meta Platforms Inc. merupakan bahagian sebanyak 41.635%. Membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Kongsi Meta Platforms Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pasaran ialah 38.404%. Nilai buku ialah 41.635%. Ini ialah peningkatan 8% dalam bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan nilai buku dalam subkategori, baik, satu mata. Obligasi hutang syarikat berjumlah 42,568 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 27% daripada ekuiti syarikat. Skor berdasarkan tahap obligasi hutang syarikat, baik, satu mata. Nisbah nilai pasaran syarikat kepada keuntungan ialah 24.2. Purata bagi subkategori ialah 23.1 dan ini adalah 5% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian nisbah harga saham syarikat kepada keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Keuntungan selama 12 bulan terakhir berjumlah 62,356 juta. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang dijangka 71,331 juta. Iaitu 14.4% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 9.2. Purata dalam subkategori ialah 6.4, iaitu 44% lebih tinggi daripada subkategori.
Penilaian nilai pasaran syarikat kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 164,490 juta. Hasil masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka 188,160 juta. Ini adalah 14% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian penunjuk hasil masa depan yang diramalkan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin ialah 37.9% dengan purata dalam subkategori 27.8%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 10.1%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 17.671%, iaitu 117% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam nilai pasaran semasa syarikat Meta Platforms Inc. kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah $20,396,000. Sedangkan dalam subkategori $9,385,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 117.3%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Keuntungan setiap pekerja individu ialah $841.90. Purata untuk subkategori $406.7,000. Dan perbezaan antara purata dalam subkategori dan penunjuk syarikat ialah 107%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Hasil bagi setiap pekerja syarikat ialah $2,221,000. Mengikut subkategori $1,462,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 52%. Anggaran hasil setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah urus niaga pendek ialah 1.1% dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.3%. Ini adalah penilaian tentang risiko squeeze yang singkat. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 39% bagi syarikat Meta Platforms Inc. Dalam subkategori, tahap RC 14 ialah 40%. Berpotensi, saham subkategori dinilai dengan cara yang sama seperti saham syarikat Meta Platforms Inc. Harga sebenar saham syarikat adalah lebih kurang $596. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $763. Dinamik harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 28%. Mari pergi ke jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat sebelum ini musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis syarikat Meta Platforms Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian saham guru market sesuatu keputusan dibuat. Jangan buka pesanan, kerana video ini adalah ulasan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan daripada Guru Markets.